Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Siti Najwa binti Zulkifli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pantai. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sains tingkatan 3, bab 3 iaitu pengangkutan. Hari ini kita akan mempelajari subtopik yang terakhir dalam bab 3 iaitu 3.5 membandingkan sistem peredaran darah haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Untuk standard kandungan 3.5 sistem peredaran darah dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Untuk standard pembelajaran 3.5.1 membandingkan sistem peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Untuk objektif pembelajaran, kita akan mempelajari hanya satu objektif pembelajaran iaitu di mana di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat membandingkan sistem peredaran darah dalam haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Seperti mana yang kita tahu, 3.5 adalah subtopik yang paling pendek dalam keseluruhan bab 3. Hari ini kita akan terlebih dahulu mempelajari perbezaan di antara sistem peredaran darah haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Yang pertama, untuk struktur, sistem peredaran darah dalam haiwan adalah sistem bertiup dengan jantung dan injap, manakala dalam tumbuhan, strukturnya adalah sistem bersalur tanpa pam atau injap. Yang kedua, jenis salur pengangkutan. Dalam haiwan, terdapat 3 jenis salur iaitu arteri, kapilari dan vena. Manakala untuk tumbuhan, terdapat hanya 2 jenis salur iaitu xilem dan phloem. Yang ketiga, tisu yang terlibat dalam sel darah haiwan iaitu sel darah, manakala untuk tumbuhan, tisu yang terlibat adalah xilem dan phloem. Yang keempat, gas yang terlibat. Dalam sistem peredaran darah haiwan, gas yang terlibat adalah oksigen dan karbon dioksida, manakala untuk tumbuhan tidak melibatkan gas. Dan yang terakhir, sambungan di antara salur pengangkutan. Seperti mana yang kita tahu, tisu yang jenis salur pengangkutan dalam sistem peredaran darah haiwan ada 3, arteri, kapilari dan vena. Manakala untuk sambungan antara salur pengangkutan, arteri, kapilari dan vena disambung menjadi satu salur yang berterusan. Manakala untuk tumbuhan, xilem dan phloem tidak disambung dan merupakan 2 salur yang berasingan. Jadi, sudah jelas berkaitan dengan perbezaan, kita akan menjawab soalan. Jadi, soalan yang diberikan, nyatakan perbezaan struktur sistem peredaran darah haiwan dan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Seperti mana yang kita mempelajari sebelum ini, perbezaan struktur terdapat 5, kita boleh pilih di antara 5, kita boleh pilih salah satu daripadanya. Contoh jawapan, perbezaan pada struktur pada sistem peredaran darah haiwan ialah bertiup dengan jantung dan injap, manakala struktur dalam sistem pengangkutan tumbuhan pula adalah sistem bersalur tanpa pam dan injap. Oleh itu, sekian saja daripada saya. Terima kasih.